So pesakit ataupun customer yang datang estetik ni dia generally tak sakit lah. Tak semua orang boleh buat rawatan estetik ni. Ada orang buat skin booster ni datang rumah buat. Apa tu murah pula tu? Murah pula tu. So Bahaya lah macam tu. nanti adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Semua orang memang nak nampak cantik dan memang kita bengkak lah kalau orang kata kita hodoh. Dan ada cara mudah untuk nampak cantik. Biasanya orang guna filter dekat social media. Tapi ada orang yang sanggup invest, keluarkan duit untuk nampak cantik. Dan zaman sekarang kita tengok antara yang selalu orang guna ialah klinik estetik. Soalnya klinik estetik tu apa? Yang tu kita akan sembang, terutama sekali apakah yang disediakan perkhidmatan di dalam klinik estetik. So bersama kita adalah Dr. Syazwan, founder klinik Eversina di Bangi ada, di Shah Alam ada, di Kedah pun ada, no? Okay, doktor, saya tak nak melengahkan masa. Soalan pertama, apa itu klinik estetik? Okey, so klinik estetik ni kita divide pada dua part. Biasanya kita nak terangkan satu, saya akan terangkan pasal klinik estetik in general secara umumnya. Dan apa klinik Avicenna ni sebagai klinik estetik ni. Okey. So klinik estetik ni biasanya kalau waktu kita belajar pun, estetik ni kita nak mencantikkan atau merawat, bukan nak kata penyakit sangatlah ataupun pesakit atau customer yang datang dia tak sakit sangat. Dia cuma kalau nak klinik GP memperbaiki. biasa orang sakit lah datang kan? Betul. So dia sakit, dia nak sembuh, maybe dia ada tempoh sembuh dia lah. So yang ni dia nak mencantikkan benda mungkin before this tak ada. Contoh macam jeragat, jerawat, breakout. Tiba-tiba muncul kan? Ya, so nak cantikkan sikit lah. So itu konsep untuk rawatan estetik lah. So selain benda muka, kadang-kadang kita juga involve macam rambut. Kita involve kadang-kadang bahagian kulit, bahagian badan yang lain. Bukanlah semata-matanya estetik ni nak fokus kat muka je. So pesakit ataupun customer yang datang estetik ni dia generally tak sakit lah. So yang tu yang paling penting. Nombor dua, estetik ni dia melibatkan satu licensing. So maksudnya tak semua orang boleh buat rawatan estetik ni. Dan tak semua doktor boleh buka klinik estetik. Betul. So Kementerian Kesihatan sendiri dah wujudkan satu section yang mana doktor-doktor yang ingin nak meneruskan dalam bidang estetik ni dia kena ada satu licensing, kita panggil LCP lah. So seorang doktor yang ada LCP certification layak atau boleh membuat rawatan estetik. Juga dari segi klinik. So klinik ni kena daftar sebagai klinik berdaftar di Badan Estetik Kementerian Kesihatan. Maknanya seorang tu tak boleh senang-senang claim dia doktor estetik walaupun dia seorang doktor. Betul. Dia doktor, dia boleh merawat apa-apa, tapi kalau dia nak rawat estetik dia perlu ada satu license yang kita akan label sebagai LCP certified doctor, LCP certified estetik klinik. So klinik Eversina adalah LCP certified estetik klinik. So berbalik ke soalan yang tadi tu, part nombor 2 untuk klinik Avicenna. So kita ada doktor yang ada LCP certification ni. Nombor 2, kita juga daftar klinik kita sebagai LCP certified estetik klinik. So nak memberi tahu kepada masyarakat, especially untuk in general, kalau klinik tu kenalah berdaftar. Kita boleh check itu dalam website KKM. Nombor 2, kita sendiri sebagai klinik Avicenna ni kita menyediakan rawatan estetik yang berdaftar. So kita tak main hanky-panky lah, tak ada yang out of regulation, out of benda-benda yang tidak dalam peraturan yang ditetapkan oleh KKM. Bahasa mudahnya doktor-doktor yang bertauliah lah. Betul. Untuk buat rawatan estetik. Bercakap pasal rawatan estetik, apa rawatan estetik yang disediakan di klinik Eversina? Okey, so bila kita bercakap tentang rawatan ni, satu kita boleh divide dia ikut jenis penyakit yang ada. So certain rawatan untuk masalah yang datang ni, kadang-kadang rawatan tu dia akan combine. Contoh ada rawatan untuk jeragat, boleh guna rawatan yang sama. Untuk jerawat, boleh. Tapi lagi senang tu kalau saya terangkan, kita go by medical device dengan yang tak ada medical device. So medical device ni macam lasers, macam mesin alat-alat HIFU. perubatan tu digunakan. So kita ada laser, kita ada alat yang kita panggil HIFU. Cik Amir pernah buat sekali HIFU itu. Kita ada satu alat kita panggil IPL machine. Kita ada microneedling punya pen, derma pen. Memang saya kena. Betul. So itu medical devices. So ada juga rawatan yang tak perlukan medical devices. Contoh macam buat rawatan chemical peel, buat rawatan Chemical peel tu substitution. macam mana, doktor? Okey.
Chemical peel ni biasa kebanyakannya kita banyak guna untuk rawat masalah jerawat lah. Oh. So jerawat ni kita guna some sort of acid. Okey, bila sekarang kan banyak orang guna skincare kan. Okey. So dalam skincare tu ada certain ingredient kan. Kalau belik-belik tengok tu Ada salicylic acid, glycolic acid. Cuma percentage acid digunakan untuk skincare tu tak boleh guna tinggi. So dia kegunaan harian. Tapi bila you datang mass usage pula kan. betul. So bila nak guna hari-hari nanti rosaklah muka kita guna kuat sangat kan. So kalau dekat dalam treatment chemical peeling ni contohlah satu asid tu namanya salicylic acid. Okey. So kita akan guna concentration yang lebih tinggi di klinik yang dibuat oleh orang yang terlatih dan doktor. So kita nak aim faster result lah. Tapi dia akan ada satu tempoh macam downtime, macam dia mengelupas sampai dia baik. Especially rawatan macam jerawat, chemical peel, subcision ni potong akar untuk orang yang ada masalah parut berlubang. TCA cross pun guna acid juga. So dia ada berbanyak contoh rawatan. Ada rawatan lain macam skin booster, yang tu dalam bentuk injection. So inject kat kawasan muka tu. Ini banyak orang takut sikit lah kan. Dengan jarum tadi yang takut lah. Betul lah tu. So cucuk-cucuk kawasan muka, dia jadilah benjol-benjol tempat cucuk tu. Satu hari. Lepas tu dia baik. Esok tu dia hilang benjolan muka tu. So skincare, skin booster. Kita ada chemical peel, TCA cross, subcision. Kita ada rawatan PRP untuk masalah rambut. Kita juga di klinik estetik ni kebanyakannya ada juga fokus untuk weight loss treatment. So kita ada yang melibatkan ubat, ada yang melibatkan treatment juga, ada macam-macam. Ada yang guna device macam mesin HIFU sendiri boleh digunakan untuk tone up certain area yang lemak degil, dia boleh pecahkan lemak. So itu in general rawatan-rawatan yang biasa klinik estetik offer lah. Okey. Dan bila doktor sebut pasal downtime tadi, saya yakin ramai akan kadang-kadang mungkin dia takut sebab takut ada kesan sampingan. Bila buat rawatan estetik ni, ada tak kesan sampingan bila kita buat rawatan estetik ni? Okay, so bercakap tentang kesan sampingan, of course lah apa-apa treatment tu mesti akan ada known side effect yang kita expect. Ada juga kadang-kadang kita boleh kategorikan dia bukan sebagai side effect lah, yang tu adalah lebih pada komplikasi. So side effect ni kadang-kadang maksudnya bila kita ambil ubat lah, let's say Panadol pun, kita boleh dapat kesan sampingan yang simple macam loya nak muntah. Itu kesan sampingan kita dah tahu. Sama juga ada certain rawatan tu dia ada kesan sampingan yang kita dah tahu. Tapi tak semua orang jadi. Ada yang jadi, ada yang tak. Dan kita boleh bahagi kesan sampingan tu kepada yang membahayakan atau yang tak membahayakan lah. So yang membahayakan ni maksudnya dia jadi kesan sampingan yang teruk. Tu tak semua orang jadi. So contohlah paling simple sekali kita buat rawatan macam laser. Biasa kita selalu differentiate. Laser ni kalau kita buat dekat klinik estetik, kalau dia akan guna mesin laser ni yang berdaftar, maksudnya dia ada FDA approval, dia dapat device punya certification, mesin tu stable. Jadi kita buat laser ni dia apa-apa pun dia adalah alat mesin. Walaupun kita dah ada setting dia tu, tapi kalau dia tidak menggunakan spek yang betul, macam kereta lah kan, kita beli yang second hand kadang-kadang dia dah ubah dalam dia macam-macam. Brake tak makan kan, accident lah. Sama mesin tu pun. So kalau kita guna spek yang betul, kita maintain laser tu betul-betul, dia akan bagi result yang kita nak. Tapi kalau kita pergi ke tempat lain lah, contoh maybe bukan klinik estetik tapi dia bagi servis yang lebih kurang sama. So dia guna mesin laser tu overshoot, terbakar lah muka dia. Itu confirm problem. So terbakar muka dia. And then kalau lah mesin laser tu sendiri undershoot, boleh juga. Tak jadi apa pula. Tak jadi apa, bayar saja. Nampak macam murah tapi result tak ada. So kadang-kadang mungkin sekarang dekat Threads banyak orang baca tulis even before this dekat TikTok pun buat rawatan contoh macam pico laser. Contoh Cik Aminah, kita pernah buat pico laser kan. Tak pernah lepas buat muka jadi gelap, tak pernah. Sebab objektif buat pico laser tu nak mencerahkan kulit. Tapi kalau you buat pico laser, kulit tu jadi gelap, something wrong somewhere lah. Overshoot lah tu. Hangit mukanya. Hangit muka ni terbakar kan. So atau kita kena balik kepada orang yang merawat tu, especially kalau kita jumpa doktor yang merawat tu doktor, mesti ada certain explanation kenapa muka tu makin gelap. Mungkin patient tu tak pakai sunscreen betul-betul lepas treatment, dia tak lembapkan kulit dengan moisturizer betul-betul. Itu senang nak rawat, tak ada masalah. Pakai je mungkin dia akan better. Tapi kalau disebabkan oleh kesan sampingan yang laser tak stabil tadi, rosaklah muka tu. Sama juga macam kita guna
Sama konsep bila you pergi kat klinik, you buat skin booster, rawatan skin booster. Orang akan cakap, kenapa dekat skin booster dekat klinik estetik ni macam mahal lah. Of course lah, sebab kita biasanya akan dapatkan rawatan tu, skin booster tu sendiri kita dapatkan daripada supplier yang betul. Jadi ingredient dia betul. Dan yang buat tu pun doktor yang ada LCP ni yang terlatih. Dia ada license. Tak samalah kalau pergi buat untuk orang yang ada orang buat skin booster ni datang rumah buat. Bukan doktor pula tu, datang kat rumah buat. Betul murah pula tu. Murah pula tu. So kadang-kadang diragui betul ke skin booster cucuk air ke ataupun produk tak apa-apa kan. Nama guna nama famous kan. Sekarang black market pun benda boleh dapat. Jadi itu pentinglah kalau kita nak buat rawatan tu. So kesan sampingan ni kadang datang disebabkan oleh handler, orang yang handle awak tu sendiri. Adakah dia doktor, adakah dia orang yang terlatih, atau dia siapa-siapa yang awak jumpa dekat internet je. So handler. Nombor 2, device tu sendiri. So setting machine tu semua betul ke tak, machine tu original ke tak. So nombor 3, produk yang you gunakan tu. Produk tu betul ke tak. Adakah benda tu original, adakah benda tu fake atau dapat dari black market. So benda-benda tu semua boleh menyebabkan kesan sampingan. Kesan sampingan kita expect, kita always akan terang. Okay, you nak buat prosedur ni, prosedur A ni ada kesan sampingan 1, 2, 3, 4. Kalau you dapat semua ni, you contact kita balik. Kita akan guide macam mana nak rawat kesan sampingan tu. Tapi kalau you buat treatment ni dapat kesan sampingan lain daripada yang lain, kita kena tengok, betul ke adakah benda tu berkaitan dengan rawatan yang you buat, atau adakah benda tu sebenarnya benda lain. So benda ni siapa yang nak terangkan you? Kalau you pergi buat kat rumah, buat kat tempat-tempat yang ni, tanggung sendirilah kan. Betul. So kalau you buat kat tempat yang betul, especially dekat license punya practice ni, so kita always akan follow up patient. Kita kena jaga patient kita. So orang datang buat rawatan bukan murah kan, mahal kan. So kita bukanlah kata pamper, tapi kita go back, tanya balik, follow up, set appointment for next treatment. So kena melalui satu proses. So klinik ni ada regulation, kita tak boleh buat benda ikut suka hati. So kita buat apa-apa pun sekarang orang pandai kan, sikit-sikit saman kan. So kita kena buat, kita pun tak nak kena saman. Tapi kita tak nak buat rawatan tu yang tak berkesan. Kita nak bagi satisfaction lah kat patient atau customer yang datang. Buat rawatan yang betul, dapat result yang dia nak, kita pun puas hati, dia pun puas hati. Dalam kata lain, Klinik Avicenna ni memang klinik yang bertauliah dan terbukti kepakaran mereka dan mereka cuba sedaya untuk buat yang terbaik. Betul. Okey. Akhir sekali, bagi mereka yang nak pergi ke klinik estetik, apa nasihat doktor kepada mereka sebelum mereka akan pergi ke klinik estetik, termasuk Klinik Avicenna? Okey, so kebanyakan orang nak pergi dapatkan rawatan kan. Yang paling yang saya tengok macam kadang-kadang tengok tu tak shock sangat lah. Dia dapat satu problem lah kat skin condition kan. Mungkin parut jerawat, mungkin jerawat. Dia ambil gambar dia letak kat social media, saya nak buat rawatan apa? Oh, bahaya lah macam tu. Nanti adalah banyak yang pandai kan, pandai sangat. Doktor saya buat ni, saya buat ni, saya buat ni, saya buat ni. Okey. Dia tak standard lah. Contoh ada jerawat pun, 5 orang datang dengan masalah jerawat, mungkin rawatan dia tu berbeza-beza. Okey, walaupun jerawat. Orang berbeza. Sebab kita tengok stage jerawat tu. Kita tengok kenapa jadi jerawat tu. Kita tengok your skin care yang you pakai tu betul ke tak. And then kita offer treatment based on kadang-kadang apa yang kita rasa perlu. Kadang-kadang untuk masa sekarang ni kita kena ubah ikut bajet you. Of course lah, saya bagi you benda macam ni mahal, tapi you ada bajet macam ni, kita adjust kepada something yang try to best bagi you result, you dapat outcome. Tapi kalau you ada bajet lebih, you can go for benda yang lebih mahal kan. So bila kita nak buat rawatan tu, kita kena tahulah benda tu. Letak kat social media gambar, expose siapa datang, bagi option. Lepas tu trend lah kan. Sekarang orang dah tengok, oh saya dah baca jiran saya, kawan saya, adik-adik saya kata kena buat rawatan ni. Okey. So bila refer kawan, jiran, adik-adik ni mungkin bukan orang yang mahir dalam bidang tu. Jadi bila doktor pula cakap, doktor ni tak pandai, jiran aku lagi pandai. Oh, dia lagi geram kan. Jiran aku bagi tahu belajar medik. Buat rawatan sekian-sekian kan. Dia nak juga insist. So dekat Klinik Avicenna dah banyak doktor even sekarang ni dia we don't follow what patient wants. We give what patient needs. Apa yang awak perlukan kita bagi. Tapi kalau kita nak ikut apa yang you nak, you end up dengan complication, you akan salahkan orang yang buat rawatan tu. Dan doktor juga kena maki. So saya akan educate balik patient lah. Cerita balik, okay, walaupun you rasa benda ni perlu, mungkin satu hari nanti ada keperluan, tapi sekarang you kena buat benda ni. But if patient insist tak nak, dia nak buat yang rawatan tu,
bagi saya there is always a right patient for the right doctor. So bukan patient saya. saya okey je kalau you nak consult je, you tak nak follow treatment yang kita suggest, tak apa, you nak consult je. At least for us, kita ni terkenal dengan kita bagi explanation yang sangat detail. Option treatment kita bagi tahu semua yang ada. Dan kita bagi tahu apa yang kita rasa terbaik untuk you. And then if you kena nak adjust, kita tengok okay adjustment tu sesuai ke tak, still bagi you outcome, kita proceed. You nak benda yang you nak tapi tak perlu, kita buat. So kebanyakan klinik estetik macam tu lah. So nasihat tu dapatkan doktor yang terlatih untuk buat. Consult dululah sebelum nak buat apa-apa rawatan. Pastikan rawatan tu perlu sesuai dengan keadaan you, and then dibuat di tempat yang betul lah. Pastikan dia ada laser betul, dia register dengan KKM. Sekarang mudah, zaman dari internet, boleh check dengan KKM pun klinik mana yang register dengan KKM, doktor mana yang ada lesen ke tak ada lesen ke. So benda tu mudah lah. Sebab apa nanti dah jadi masalah retrospectively you nak balik kan. So hilang hidup dah kan. Itu at least doktor you boleh cari kan. Kita ni berdaftar dengan KKM, you pergi Entah kat mana-mana KKM ni you lagi jumpa. lah. Yang datang kat rumah tu esok tak jumpa dah. Dah block dah. Dah kena block dah kan. Muka dah rosak kan. So kena hati-hatilah. So estetik of course lah, kita nak cantikkan diri kita, kita sihat, kita nak memperbaiki sedikit masalah yang ada kat kulit tu. Kita kena pandai milih, especially muka lah. Takkan nak letak benda sebarangan, nak buat rawatan sebarangan dekat kosong muka kan. Daripada mungkin isu tu sikit, lalas end up jadi banyak. Bila you datang klinik estetik, cakap, push doktor ni Hassan nak ketuk aku ni. Padahal you dah rosakkan muka you sendiri. Jangan menyesal di kemudian hari. Ya, betul. Okey, Dr. Syazwan, terima kasih atas ilmu yang dikongsikan dan semoga kepada mereka yang menonton ni dia faham apa itu estetik klinik. Bukan kita main pergi je asalkan nampak viral, terus kita ambil. Tak. Tengok dari segi kepatuhan mereka kepada undang-undang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.